Siapakah almarhum Profesor Dr. Nakib Al-Atas di mata doktor? Okey, cikgu saya. Sebab saya pernah belajar dengan dia berdepan. Dia is my real true teacher dan impact dia pada saya sangat dalam lah. As in terms of Islamic education. Dia betul, saya bersetuju dengan dia, Islamic education perlu sangat diurut. Kan? Need to be massaged. Perlu diurut dari segi kurikulum dia, dari segi pentaksiran dia, perlu sama-sama. Tetapi dia peringatkan tidak boleh secara kasar. Dia mesti terus saja. Syed Nakib sendiri kalau dikira kekecewaan, walaupun sumbangan dia memang berpuluh ribu, banyak kecewa dia. Dan Syed Nakib ni punya kehebatan. Apa yang difikir, diterjemah pada itu. Istek tu, setiap inci adalah hasil tangan dia. Istek. Kalau pergi Istek depan daripada lembaga periksaan kat tu ada bangunan Istek tu, setiap inci adalah hasil pemikiran dia. Dia lukis sendiri gitu, lepas tu dia bina, semasa membina dia datang ke situ, dia buat sendiri. Itu Syed Nakib Al-Atas. Great lah, he's a great person. Tapi kau jangan melawak-lawak ke, soalan bodoh ke kat dia, jangan. Dia belasah kau depan-depan. Bahasa Dia Inggeris kata, sangat tinggi. dia katalah ya, dia cakap, engkau cakap dengan dia dalam bahasa Inggeris yang dia tak faham apa yang gitu. Dia senang aja. Dengan kau punya English tu, aku faham kenapa kau tak faham apa yang aku cakap. Tak duduk orang tu, padahal budak tu buat PhD tu dekat UTM. With your kind of English, I can understand why you don't understand what I mean. Wah, English dia tinggi betul. Tinggi betul. Itu Nakib Al-Atas. Alhamdulillah aku dapat cium dia walaupun tak dibuka sebab anak dia tak bagi buka muka dia kan. So balut. Aku pergi sana, aku cium dia. Aku dapat cium dia baris. Kat masjid? Kat masjid? Masjid mana? Takwa. Oh, Masjid Takwa. Masjid Takwa. Kat situ jumpalah semua dengan Perdana Menteri sekali. Shah Alam? Tak. Taman Taman Dr. Ismail. Oh, Taman Dr. Ismail. TTDI. TTDI. Penuh. Sampai kat situ tu penuh orang. Masa dia baru mandikan, alright lah. Alhamdulillah. Tapi great lah. Kau apa saja soalan bagi kat dia, dia punya jawapan tu tak adalah jawapan sikit. Pernah dengar Islamization of knowledge? Itu dia lah. Dia punya. Itu dia punya. Islamization of knowledge. Betul. Itu dia punya. Betul. Jadi saya nakik kalau bagus. It's good. Dia yang mengatakan pendidikan adalah proses menanamkan sesuatu ke dalam diri manusia. Dan sesuatu itu ialah ilmu, amal, adab. 3 je.